Ni saya terima satu bungkusan daripada Woburn yang saya pun tak tahu apa benda isi dalamnya. Dia tak ada tulis apa-apa kat sini kosong. Dia cuma beritahu kat sini, pre-production sample for testing and review only. Final product may have design or performance adjustment. Okey, sini dia beritahu barang ni masih dalam pre-production, dikeluarkan hanya untuk testing dengan review sahaja. Dan bila benda ni dah confirm, barulah dia akan keluarkan yang sebenar-benarnya. Dan biasanya benda macam ni dia akan keluarkan, dia akan bagi kepada beberapa pihak untuk testing. Kalau okey lah, kalau tak okey mungkin akan ada perubahan. So saya sendiri pun tak tahu apa benda isi dalamnya ni. Jadi saya nak ajak anda sama-sama kita buka. Okey, sebelum buka kita tengok dulu. Pasal bila once dah terbuka, dah tak boleh nak pasang balik. Tak boleh nak tutup balik dah kan. Okey, so jom kita tengok dalam dia apa isi dalamnya. Okey. Oh, kat sini satu lagi. Dia ada bagi satu lagi benda. Yang ni saya tak tahu, mungkin aksesori dia kot. Saya pun tak ada idea apa benda ni. Nanti kita buka dalam dulu, kita tengok apa dalam dia. Jadi saya nak ajak anda sama-sama kita unboxing dia. Kita buka dulu. Okey. Sama-sama 1, 2, 3. Tengok. Okey, ada lapik. Kita buka lapik ni. Apa benda ni Lampu tu of course lah. Sebelum tu kita tengok Yang ECL ni bukan model tau. ECL ni adalah slogan Woburn, iaitu bermaksud easy carry light, iaitu sesuatu yang lampu yang mudah untuk dibawa. Pasal kalau anda tengok Woburn ni, dia konsep dia buat lampu-lampu yang mudah untuk kita carry, yang sesuatu yang senang untuk kita bawa. Dia buat saiz kecil, compact. Okey, balik pada tajuk. Okey, yang ni kabel. Ni lampu apa ni? Lampu suluh. Okey. Jap, kat sini dia ada ada tools dia. Ada Allen key star tu manual dia. Tak ada manual. Okey. So saya pun baru tak tahu macam mana benda ni berfungsi. Jadi saya nak test jap. Nanti kita sambung kemudian Saya nak belik-belik kejap. So saya dah belik-belik dah lampu ni, saya dah faham dah. Dia simple je senang je. Jom kita tengok. Dia adalah lampu suluh yang ada 2 LED putih kat atas tu dan satu lampu UV. So lampu UV ni boleh kita guna untuk nak cek duit palsu ke apa ke kan. Dan dia menggunakan satu button saja, button metal. Tak pastilah stainless steel ke ataupun aluminium. Dan cara nak ubah brightness dia senang je. Daripada UV saya tekan separuh, dia pergi pada low. Tekan separuh, pergi kepada medium. Tekan sikit lagi, dia pergi kepada high. Tekan sikit lagi, dia balik kepada UV. Bila saya off, last tadi adalah UV. Bila saya on balik, dia pergi kepada UV. Tapi kalau dalam tempoh kurang 1 second, saya off. Ataupun dalam tempoh 1 second, saya off. On balik, dia naik. Low. Off, on, pergi kepada medium. Off, on, kepada high. Off, on, balik kepada UV. Dan dekat luar ni dia sebenarnya tak ada lampu pun. Saya ingatkan ada lampu pun, tak ada. Dia hanya perhiasan semata-mata lah. Dia ni dia ada macam-macam warna dibagi, so anda ada option untuk tukar. Cuma pada saya dia lebih menarik kalau dia dapat buat lampu. Contohnya ada lampu kuning, kita boleh tukar warna pink, warna biru, warna putih ke apa ke kan. Bukan kata kalau tak ada lampu kat luar ni dia tak menarik. Lampu ni menarik je, dia cantik je. Macam anda dapat lihat design ni cantik, dia compact, ringan, pocket clip dia pun cantik design dia. Cuma kalau macam zaman sekarang ni, persaingan dunia flashlight ni sangat tinggi. Dia ada macam-macam jenama. Jadi kalau Woburn ni nak menang persaingan tu, dia kena buat sesuatu yang unik. Pasal apa? Macam Woburn ni target usernya adalah orang awam untuk kegunaan harian. So kalau dia buat ada lampu, ada elemen tambahan, pada saya lebih better lah. Dia berbeza macam Nightcore. Macam Nightcore, dia target usernya adalah military, untuk polis, untuk taktikal. Sebab tu lampu je kebanyakan warna hitam je. Dia tak ada lampu warna-warni, dia tak ada body yang ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna pink, dia tak ada. Target usernya adalah taktikal ataupun military. Macam ni, Woburn target usernya adalah orang awam untuk kegunaan harian. Jadi pada saya dia lebih menarik kalau dia dapat buat unsur-unsur tambahan, macam contohnya ada lampu kat keliling ni Dan dekat dalam paket ni dia ada bagi satu lagi benda. Yang ni
Saya rasa untuk letak dekat button ni lah. Untuk letak dekat button ni. Untuk dia punya brightness saya tak pasti berapa lumen sebab saya tak ada manual, saya tak dibekalkan manual. So saya tak tahulah berapa. Tapi saya anggarkan entah, saya pun tak tahu nak anggarkan apa. Okey, so button ni saya kira dia macam untuk kita nak gantung dia. Sebab tu saya cakap kalau dia gantung macam ni, kalau dia ada lampu keliling ni, dia lebih menarik lah, dia lebih menarik. Dan kalau untuk buka bateri ni, nampak yang bergerigi ni, anda pulas je untuk akses ke bateri dia. Bila buka bateri dia, ni adalah bateri dia, dan ini adalah charging untuk charge dia. Kalau emergency bateri habis, anda boleh masuk bateri AA pun boleh, dia boleh pakai. Saiz dia sama Okey, so saya kira sekadar tu sahajalah review ringkas daripada saya. Saya pun tak tahu, tak boleh nak review lanjut juga pasal saya pun tak ada manual tentang benda ni. Okey, so sekadar tu saja. Produk yang mungkin akan ada di pasaran tak lama lagi iaitu Woburn E8. Okey.